saya pedas lah bang. Sama pedas bang eh. Ha. Berapa ringgit bang tadi bang? Kalau macam ni RM8 bang. Alright. Ya bang. Bagi ayam gepuk RM8 satu? Ayam kepuk RM8 bang eh. Ya betul. Okey, bang. Nasi putih bang eh. Nasi putih, alright. Okey. Pasir sikit, dia cantik. Limon. RM8 je bang eh? RM8 je bang. Wah, murah betul. Sini ramai student bang. Okey. Saya raihkan student-student kat sini. Kobis biasa ke kobis goreng? Biasa Kobis kita goreng. kobis goreng. Boleh? Kalau nak kobis biasa, by request lah. Alright. Okay. So, ayam crispy. Oh, besar ke ayam dia bang? Biasalah, tak besar sangat tapi kenyang insyaAllah. Okay. Ni saiz chicken chop bang? Ni saiz chicken chop. Okey. Bagi saya pedas lah bang. Sama pedas bang eh. Ha. Ni pedas-pedas tak bagi. Sambal kacang. Kacang kalau siap. dine in boleh refill bang. Alright. Dengan sup sekali bang. Alright bang. Macam ni berapa ringgit bang tadi bang? Kalau macam ni RM8 bang. Alright. Kalau add on sikit bang? Add on bayam. Bayam garing bang eh? Bayam crispy bang. Bayam crispy. Okay. Crispy. Telur mata. Alright. Ini kita panggil jantan crispy bang. Jantan crispy. Sebab jantan dia ada telur. Alright. Berapa ringgit ni bang? Macam ni RM10.9. 10.9. RM10.9. Alright, boleh. Bismillah. Terima kasih bang. Sama. Lagi bagi ori lah bro. Ya. Ha. Boleh. Ori harga lain ke? Ori RM12. Okey, boleh. Nasi goreng. Ori dia ayam besar sikit lah. Ori ayam peha. Petai. Peha dengan tai. Ni. Okey, boleh. Kita letak sikit. Alright. Kalau macam ni RM12 je. RM12. Sudah. Bayam, ada telur, ada ayam dengan kobis goreng crispy. RM10.90 je. Try nasi dengan bayam je. Bismillah. Itu punya yang goreng crispy. Sambal dia pedas, portion dia banyak, lauk banyak, ayam dia best. Dia dapat bayam dengan kobis, memang berbeza. Kat hari apa, pukul apa bu? Buka setiap hari kecuali hari Jumaat. Dari pukul 7.30 sampai pukul 4. Pagi ada apa, petang ada apa? Pagi kita ada breakfast, English breakfast dengan kopi tiam. 10 pagi sampai 4 petang ayam gepuk je. Dan service dewasa tingkat atas. Kopi tiam tu.